Hampa nak buat video, hampa pun buat keluar lah hampa punya smartphone yang smart sangat tu. Hampa buka apps kamera, lepas tu time kat video punya setting tu dia ada tulis 24, 30, 60. Nak tahu apa tu? Meh aku nak habaq kat hampa ni. Benda yang aku maksudkan tadi tu adalah frame rate. Frame rate ni maksud dia jumlah gambar yang kamera hampa tangkap setiap saat untuk menghasilkan image yang bergerak, iaitu video lah. Ni lah orang panggil FPS ataupun frames per second. Frame rate yang standard orang selalu guna macam 24, 30, 60, 120 pun ada. 20 FPS ni selalunya orang guna untuk buat filem sebab nak dapat orang kata cinematic look. 30 FPS pula sesuai untuk orang yang nak post kat social media. Ni untuk hampa yang nak jadi content creator guna 30 FPS nah. Bila kita guna jumlah FPS yang lebih tinggi macam 60, 120, kita boleh buat video slow motion dengan lebih smooth bila kita edit nanti. Cuba hampa follow, like, komen dan share. Sekarang pada tahu.